Ini ramalan saya. 5 fakta kenapa saya kata UMNO Barisan Nasional akan menang pilihan raya negeri Johor. Yang pertama, pimpinan kerajaan negeri yang terdahulu, di mana Menteri Besar iaitu Datuk On Hafiz Ghazi disokong oleh Istana Johor. Dan Istana Johor awal-awal dah bagi tahu jangan datang negeri Johor nak buat tomahan, buat fitnah. Konon kerajaan negeri tidak buat yang terbaik di Johor. TMJ bagi tahu, saya telefon, saya selalu dapatkan maklumat dan saya tahu kerajaan yang dipimpin oleh Datuk On Hafiz Ghazi dah buat yang terbaik untuk negeri saya. Dekat situ saudara dah membuatkan bangsa Johor berbondong-bondong akan menyokong UMNO Barisan Nasional. Sebab bangsa Johor amat mengkagumi Tengku Mahkota Johor, Pemangku Raja Johor. Tengok, itu yang pertama. Nampak tak saudara? Okey. Yang kedua pada saudara, UMNO nak membuktikan mereka tidak bersama DAP. Mereka bukan AMDAP saudara. Awal-awal Menteri Besar Johor Umum Barisan Nasional akan bertanding 56 kursi DUN. Ini sungguh mengejutkan saudara. Sebab sebelum ni ada yang berpandangan UMNO akan berbagi kerusi dengan Pakatan Harapan. Maknanya UMNO bertanding, BN bertanding 30 kursi, Pakatan bertanding 26 kursi. Tetapi tidak menjadi kenyataan. Dan ini juga menolak naratif yang dibawa oleh parti pembangkang bahawa kerajaan UMNO adalah kerajaan AMDAP, kerajaan yang dicucuk hidung oleh DAP saudara. Nampak tak saudara? Jadi bila benda ni berlaku saudara, orang Melayu bangsa Johor akan nampak bahawa kerajaan yang akan ditubuhkan selepas ini adalah kerajaan yang tidak ada DAP saudara. Bukan kerajaan perpaduan, bukan kerajaan madani, bukan kerajaan yang menggabungkan DAP. Fakta yang ketiga saudara, ialah Pakatan Harapan saudara. Orang Melayu bangsa Johor, awak tengok kerajaan Pakatan Harapan boleh bergaduh-gaduh pula dengan kerajaan negeri, dengan Istana Johor, petikaikan dakwaan dan sebagainya. Sampai TMJ kata kerajaan persekutuan lah menyebabkan negeri Johor bocor lah. Sampai TMJ cerita bahawa Istana Johor lah yang keluar bajet awal untuk membaik pulih hospital yang terbakar hari itu saudara. Nak tunggu kerajaan persekutuan lambat, dia kata. Duit daripada kerajaan persekutuan lambat. Orang Johor tengok Istana Johor lah yang bertungkus lumus untuk menyelamatkan daripada kebocoran. Itu belum termasuk projek-projek yang lambat, dana turun peruntukan menyebabkan projek itu lembab, projek itu tergendala, tidak siap ikut waktu yang ditetapkan. Dan belum lagi termasuk dengan janji-janji yang dikhianati oleh pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan saudara. Nak hapuskan PTPTN, nak hapuskan tol, nak berbagai lagi saudara, yang menyebabkan rakyat menjadi serabut, rakyat menjadi menyebabkan DAP sendiri saudara di Sabah diterajang oleh rakyat Sabah lah. DAP bertanding di Sabah lara telur ayam saudara. Kerana apa telur ayam saudara? Kerana rakyat hilang keyakinan kepada kerajaan yang ada di peringkat federal lah. Sebab itu awak tengok saudara, DAP bagi tahu bulan Julai ni mereka akan adakan kongres khas
Sama ada mereka nak kekal dalam kerajaan perpaduan, dalam kerajaan madani, atau mereka akan bergerak sendiri. Awak takkan tak nampak. Ini bermakna DAP sendiri hilang keyakinan kepada kepimpinan kerajaan perpaduan. Jadi di sini menunjukkan saudara bahawa rakyat Johor akan tengok tak boleh pakai Pakatan Harapan ni, janji dicapati. Anak Melayu anak saya, anak Cina anak saya, anak India anak saya. Petronas untung bilion-bilion saudara. Kita ambil 10 bilion bagi dekat rakyat saudara. Malu saya saudara. Anak Melayu, anak miskin kena bayar nak masuk universiti, nak melanjut pelajaran. Kita ambil duit Petronas bilion-bilion saudara. Tapi apa yang berlaku, PTPTN pun tak batal saudara. Betul tak saudara? Jadi rakyat Johor, bangsa Johor akan tengok kalau aku undi Pakatan Harapan dah, akhirnya janji dicapati mati. Fakta ini akan menyebabkan rakyat Johor, bangsa Johor akan menolak calon Pakatan Harapan dah. Ini kenyataan, bukan saya fitnah. Fakta yang keempat saudara, apa dia saudara? Pergolakan yang berlaku dalam Perikatan Nasional. Pergolakan ini membantu kemenangan calon UMNO Barisan Nasional apabila PAS dengan berani mengatakan mereka tidak akan membantu calon-calon bersatu di pilihan raya negeri Johor saudara. Ini menunjukkan penyokong PAS, ahli-ahli PAS saudara faham bahawa mereka akan memangkah calon UMNO Barisan Nasional lah. Dan yang terakhir saudara, fakta yang terakhir saudara ialah penyertaan parti Kancil bersama parti yang dipimpin oleh Rafizi Ramli, bekas timbalan Presiden PKR yang telah meninggalkan Parti Keadilan. Dan parti ini walaupun usia dia baru sebulan, tetapi sokongan rakyat terhadap Rafizi naik mendadak saudara, kerana rangka kerja dan pentadbiran yang dibuat untuk menjalankan parti ini sangat hebat saudara. Dengan profilnya, dengan baju kuning, dengan ada lorinya, dengan ada, sangat hebat. Jadi Sang Kancil akan dapat sokongan daripada rakyat, terutamanya ahli-ahli PKR yang menyokong Rafizi lah. Secara tidak langsung saudara, kehadiran parti Rafizi ini menyebabkan undi Pakatan Harapan berpecah saudara. Undi itu akan terpecah. Bila undi terpecah, maka harapan UMNO Barisan Nasional untuk menang di kerusi terbabit semakin cerah dah. Awak tengok, Rafizi dah bagi tahu dah, parti dia hanya nak jadi kamikaze, nak bunuh diri. Parti dia hanya kamikaze. Dia bukan nak menang saudara. Kalau nak menang mesti dia ambil orang-orang politik masuk parti. Dia ambil orang apa? Engineer, orang rakyat biasa, mana boleh menang. Tetapi dia dapat bawa lari undi yang banyak. Awak jangan marah dekat Sang Kancil. Awak kena ucap tahniah kepada Sang Kancil. Formula dia ni cukup bijak. Memang dia akan ada hilang deposit ke apa ke, tak kisah. Tapi dia akan bawa lari ribuan undi saudara. Saya nampak dia akan bawa lari ribuan undi. Dan ia akan membantu kemenangan UMNO Barisan Nasional saudara. Jadi saudara, bangsa Johor, ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara lah. 5 perkara tadi saudara adalah fakta penting yang saya huraikan yang akan memberi kemenangan kepada UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya negeri Johor ke-16 pada 11 hari bulan Julai ini saudara.
Awak tolong bagi tahu kepada rakan-rakan awak apa dan ni, dan kepada rakan-rakan daripada Pakatan Harapan, DAP, Amanah, PKR, kamu tolong nafikan kenyataan saya ini. Kalau kamu tak nafikan ramalan saya ini, saudara, sama macam saya buat ramalan pilihan raya negeri Sabah 2 hari sebelum hari mengundi, saya bagi tahu GRS akan menang dan akan bekerjasama dengan PKR, bekerjasama dengan parti-parti lain, dan ternyata 100% terbukti GRS menang di Sabah lah. Kerana saya turun padang. Jadi penyokong UMNO Barisan Nasional dah boleh buat kerja cantik sikit lah. Jangan awak dengar ramalan saya ini awak rasa yang tepat. Jangan awak buat kerja macam biasa. Saya ramal saja. Manakala penyokong Pakatan Harapan PH, awak kena buat kerja berat sikit lah. Awak kena, sebab ini yang saya nampak. Awak kena buat kerja berat lah kalau awak nak nafikan apa yang saya nampak ini. Kalau awak tak nafikan, maka UMNO Barisan Nasional akan menang majoriti di Johor, pilihan raya negeri Johor pada 11 hari bulan ini.